Satu LED dekat bahagian atas, yang ni korang boleh guna untuk suluh benda-benda jauh. Dia punya cahaya ni terang. Satu lagi yang ni dekat bahagian depan. Yang ni korang boleh guna untuk suluh benda dekat. Cahaya dia ni dia ada banyak mood juga. Yang ni lampu rechargeable yang saiz mini. Lampu ni walaupun kecil tapi dia mantap. Dia datang dengan macam-macam spek. Dia ada display bateri macam ni. Korang boleh tengok berapa bateri yang tinggal. Mudah untuk korang charge bila ada display macam ni. Walaupun saiz kecil, lengkap dengan display. Dia punya kepala ni korang boleh pusing-pusing macam ni tau. Boleh pusing. Suluh depan macam ni boleh, suluh atas macam ni pun boleh. Yang ni jadi torchlight boleh, jadi lampu kerja boleh. Dia ada banyak mood cahaya tau. Korang tekan sekali, dia akan nyala terang macam ni. Kalau tekan lagi sekali, dia akan nyala malap sikit. Kalau korang nak jimat bateri, pakai mode malap macam ni. Yang ni korang boleh pakai lama. Kalau korang tekan lagi sekali, dia akan nyala kelip-kelip macam ni. Yang ni pun sesuai untuk jadi lampu kecemasan. Lampu ni mudah untuk korang gantung mana-mana sebab magnet dia ni jenis dekat kaki macam ni. Korang tampal dekat besi, suluh je dekat tempat korang buat kerja. Jadi kalau korang nak cari lampu mini yang padu macam ni, spek dia ni lengkap, datang dengan macam-macam jenis. Korang boleh check lampu ni, macam-macam yang korang boleh guna. Guna untuk kerja boleh, guna untuk camping boleh, guna untuk kecemasan pun boleh. Saiz kecil, mudah untuk simpan mana-mana.